Assalamualaikum. Saya nak kongsi masalah berkenaan dengan perniagaan kita. Tu. Sekarang ni lolon ni. Saya kerja kita, nego kita saya nak kata duk lekat, duk jadi masalah dua perkara saya. Yang pertamanya saya setelah mana kita nampak berlaku apa ni peperangan lah katalah antara Cambodia dengan Cia kita saya. Tu jadi masalah laku mana? Kita ambil kasut dengan dua di aran sana. Kasut budak dengan dua sana. Saya mana nak beli tu boleh lagi kita mengapik isteri kita nak jual sana. Dengan hak ni lah. Jadi bila jadi berlaku tu sana, jadi orang nak buat kasut ada tokeh hari tu ambil kasut dengan semua tu sana. Tak boleh buat bagi. Tak ada bagi sana. Lalu itulah kita terpaksa kena cari tokeh lain. Lepas cari tokeh lain boleh pula tu sana. Boleh dah tokeh lain pun. Tapi jadi masalah dia nak ngata bagi pula jadi masalah yang kedua sana. Masalah kedua ni apa ni bagi ya konsol duk wage lah ni sana. Tak kira lah konsol apa saja pun. Jadi duk dari lama bagi. Lama sana lebih lagi kalau kita duk biasa guna konsol kuning sana. Konsol kuning ni jadi masalah jok nung gitu. Jok aibah kuning gitu. Sampai dengan lon ni pun jadi masalah lagi sana. Tu masalah. Patut ada masalah satu lagi saya ingat iaitu hal ni antara kita dengan luka. Kita tak bagi dah. Supaya ni kita geta bagi sana. Kita geta bagi pun lepas tu luka tu mari tak mari ceng mari atau bagi yo gano tu duk apa duk lama duk tak ada go tu tak ada mari hatta mari lagi lama lajak ni. Jadi kita pula masalah kita pula dengan luka pula sana. Jadi nak kata lolol ni sana. Perniagaan online ni sana dulu jadi masalah besar jugalah kalau bagi kita hak kita jumpa lah sana. Sepengat 2-3 kali kita ayat saat ni lah sana. Jadilah gitu lah sana kira tu nak ayat tu benda-benda tak ada kata main neno nah sana ikutlah kerja apa-apa pun ya ada masalah berlaku. Tu jadi bingat-bingat situ sana. Sekadar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.